Apakah maksud seorang ibu melahirkan tuan? Agar anak-anak muda dewasa memahami, seterusnya menyedarkan hamba-hamba Allah dan umat Muhammad. Hadis tentang akhir zaman, ibu melahirkan tuan. Makna ibu melahirkan tuan ni, ibu melahirkan anak, anak tu besar, anak memperhambakan ibu dia pula. Itu maksud ibu melahirkan tuan dia sendiri. Patutnya dia melahirkan anak, anak tu memperhambakan diri bagi ibu. Nak dia melahirkan tuan. Bila anak dia besar, jadi mak pek anak dia. Ikut nak kejar, ikut nak suruh. Lambat sikitnya jerakah, lambat sikitnya marah. Nak, mak mari dah sini sikit. Tak mari marah. Nak, nya serengenya apa? Inilah, jangan awak lebih kurang ibu bapa. Tak ada ibu bapa, tak ada kita. Walaupun ibu bapa kafir, wajib kena hormat. Tak boleh cakap kasar. Hak kata wala takul lahuma uffin tu, kata ulama tafsir, termasuk ibu bapa kafir. Dia Islam dah, ibu bapa kafir lagi, tak boleh juga cakap kasar. Yang bolehnya tak ikut benda dia duk sembah dan tak makan makanan haram, itu tak apa. Ada pun hormat, wajib hormat. Learning, mak ayah dipanggil nama. Nak, boleh, ajak. Dia, ayah aku tu, dia tak berani aku. Aduh. Nampak? Mari hipu ayah. Mak macam-macam ni, sepaknya, terajarnya, dia maki hamu. Dia mak, masa bodoh itu. Dah. Ni anak akhir zaman. Tak mampu cek-cek. Apa maksud isteri taat dan isteri hormat? Taat ni makna akur. Akur ni maknanya turut. Turut ni makna buat apa yang disuruh. Nah, lelaki kita kata bangun jangan kiwat air daga, kena bangun, tak boleh kata benda tu orang taat. Nah, petang ni bulan ni dah usah balik pergi rumah mak awak. Bang, duduk sini dulu. Dak balik, dak cakap banyak. Orang telefon lagu mana dak balik hari ni? Tak boleh, abang kita dak pergi balik. Tu orang taat. Kalau jenis tak taat, dak balik ke? Tapi marah. Nampak? Muak kira laki aku bahasa bodoh ni. Tak boleh aku balik ni. Tu bukan taat. Bila kata dak balik dengan muka mani, itu taat. Dah kakak dia kata nak balik hari ni. Tahu dah laki aku dak uwi. Takkan aku boleh balik. Dah laki aku dak uwi. Orang taat. Nampak? Dia backup balik tu laki dia. Orang puang tiga nak masuk surga. Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Faham tak? Dalam hadis lain lebih detail. Jaga sembahyang, jaga puasa Ramadan, taat suami. Tak payah perang sabit, tak payah zikir, tak payah masuk tarekat, tak payah bangun tahajud, tak payah qiyamul lail, tak payah selawat orang puang. Nak? Tapi payah nak taat suami. Sebut dalam satu hadis, perempuan yang taat, perempuan salihah ni macam seekor burung gagak warna putih dalam kumpulan 200 ekor gagak warna hitam. Nah, 200 ekor gagak ada seekor putih. Learning payah terus nak jumpa hak putih. Hitam habis gagak. Nak? Pasal saat ni lah, pasal dia cinta ke kita ke siapa, dia tak faham. Dia tengok orang nikah, nak nikah. Nah, orang dulu nak nikah, esok nak nikah, esok nak pergi atas rumah laki. Nah, masuk bilik mak dulu, sejam mak basuh. Mu mek we esok nak pergi rumah laki mu dah, mu ingat baik laki mu tu masih muda nikah lagi, mu wajib taat ke aku. Bila mu nikah dah, mu kena taat ke laki mu. Pesan ke anak. Pitih-pitih dia jangan ambil, jangan awak mudah pitih lakimu. Kalau dia kata A, dia kata B, mu kena ikut belaka. Dak rok pun mu kena bangun, mu kena layan habis-habis teh. Lakimu tu mengingat molek. Orang dulu-dulu. Betul tak? Tubik bilik mak tok pula angin. Tok pula brainwash. Faham? Ingat mau malam sok. Jangan belaka laki mung tau. Aku ni dah erak dah.
tu ya aku nak khabar kamu. Ha. Tu tak? Tu kalau dulu-dulu. Learning ada pesan itu? Ada tak? Tak. Kalau pesan pun ingat tu mana? Esok pergi kat rumah laki mu jangan lupa pula mak. Kalau laki-laki mu nak jalan mana ke Mary Island ke Thailand, ajak mak tak dah. Tu pandai rasa. Ada macam mana nak taat?